Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, tak habis ya, kisah langkah-langkah lama, tiba-tiba sudah muncul ura-ura langkah baru. Okay? Dan ini memang dah kronik gila, apa maksud saya ya. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Dan jika anda menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas. Kalau di YouTube, tekan butang member atau join. Ya. So tak habis lagi ya, belum reda lagi. Ura-ura kisah lama, ada langkah ini, langkah itu kan. Dah wujud ura-ura langkah baru. Ya. Dan sebab dibawa kepada perhatian saya, ini pun 2-3 individu seperti biasa, petang lah, tengah hari ke petang, jumpa di luar kan. Tunjuk, tengok message ni, tengok message tu kan. What is your comment? Okay. Perbincangan lah, ada langkah. Dan naratif dia sama. Ada kononnya, ada MP BN ke UMNO ya, yang nak mengawak langkah. Dan dikatakan ada MP Sarawak lah, Sabah lah, yang sudah sepakat dan perikatan dah sepakat ya, untuk langkah ini. Dan baru beberapa hari saya minta awak jangan buang masa. Sebelum isu Pak Mail ya, di siasat tu, di mana muncul satu lagi lah ura-ura langkah, saya pun beritahu jangan buang masa. Sebelum itu, pada Disember ke Januari, kononnya satu tarikh diberi, saya beritahu jangan buang masa. Sebab tarikh itu bersandar kepada satu andaian silap, kononnya kalau sesuatu ya, pihak yang telah menetapkan tarikh itu membuat andaian bahawa sesuatu usul yang dibawa oleh kerajaan dan memang ianya bersangkut dengan satu usul, kalau gagal dalam undian, bermakna kerajaan hilang majoriti. Itu tidak tepat ya. Hanya rang undang-undang tertentu, contohnya belanjawan yang berkait dengan kelangsungan pentadbiran, jika gagal, ianya boleh ditafsir, bukannya semestinya bersamaan dengan, tetapi boleh ditafsir sebagai hilang keyakinan majoriti Dewan Rakyat. Tetapi mereka membuat andaian semua usul ya, kalau gagal, dianya akan menjurus kepada kerajaan hilang majoriti. So mereka beri tarikh. Saya kata jangan buang masa. Orang masih tak nak dengar. Saya dah beritahu kan. Mungkin terlalu frust, terlalu marah dengan kerajaan yang memang banyak kelemahan, saya akui. Atau mungkin terlalu terdesak untuk menaikkan pihak yang disokong. Maka bila mana-mana kumpulan kerap melontarkan harapan-harapan palsu ini, mereka walaupun sangsi, walaupun ragu-ragu, tetapi ia memberi sedikit keredaan dan mereka terus melekat dan terus menaruh harapan. So baru habis saya cerita bahawa ura-ura Pak Mail ni nak jadi Perdana Menteri, sebab itu disiasat. Baru habis saya jelaskan mengapa itu cerita dongeng. Wujud satu lagi ura-ura sampai kalau 2-3 orang yang saya tak kenal ya, di waktu tengah hari ke apa ke jumpa ke tunjuk mesej ke apa, maknanya it is going viral lah ya. Dan kononnya ada benda samalah, ada beberapa MP UMNO barisan ya. Okeylah, saya ulanglah, tapi kali ini saya ringkas. So dengar baik-baik ya.
Kalau benar, ya, bukan apa, ini bukan kisah sokong siapa. Ini kisah jangan buang masa. Dan fikirkan benda tak berfaedah. Lebih baik cerita benda berfaedah. Okay, kalau benar, katakanlah untuk tujuan perbincangan. Anwar terdesak, katakan. Ada orang kata kan. Okay, so kalau benar lah, seperti yang didakwa, kerana dia tahu ada satu langkah, so disebabkan itu benda ni berlaku. Dia disiasat lah, ni lah, kan. Maknanya terdesak sangat, benda dah nak jadi. Cuba fikir. Maknanya benda tu sudah nak berlaku. Semua dah diatur, kan. Jadi kau mulakan siasatan ni, bukankah ianya akan merangsang dan mempercepatkan lagi langkah itu? Ya. Okey. Tapi bila saya beri hujah itu, ada orang beritahu saya, pendengarlah di luar pun tak kenal orangnya, Regi, hujah itu ada kecacatan. Mungkin semuanya belum lagi nak jadi, tapi mungkin dalam perancangan dan sudah dihidu. Dan disebabkan sudah dihidu untuk menakutkan MP-MP lain, jadi dimulakan siasatan ini, siasatan itu. Okey, saya kata okey pada orang tu. Orang tu Cina. Saya kata okey. Saya terima logik kamu. Tetapi saya tanya balik. So maknanya, kalau boleh ditakutkan MP dengan siasatan ini, maknanya ada MP-MP ni yang mungkin akan bakal terlibat dalam langkah, semuanya tak bersih. Maknanya kamu tahu ianya tak bersih, tapi kamu nak sokong yang tak bersih. Ya? Bukan saya kata sini bersih ke, sana lebih bersih ke, itu saya tak kata lah. So, faham tak? You are indirectly admitting that means MPs have something to hide. So, mereka takut. Sebenarnya, kalau benda dalam perancangan sampai terhidu, benda tu maknanya tidak berjaya lah. Okay? Tidak berjaya. If it is going to happen, it will happen very fast. Macam langkah Sheraton. Cerita langkah Sheraton ni, Azmin dengan kumpulan dia dah bincang. Kumpulan dalam Bersatu dah setuju. Kumpulan dalam UMNO dah setuju. Kumpulan dalam PAS dah setuju. Dan pihak-pihak berkaitan yang lain semua dah setuju. Dan awak lihat betapa cepat ianya mula berlaku. Adakah awak percaya semuanya bersih? Saya tak tahulah. Tapi I don't think so lah. Ya? I don't think so, tapi saya tak tahulah. Ya? Bila dah nak jadi, bila dah ada persetujuan kelompok-kelompok, maka ianya akan berlaku cepat. So, pada masa itu awak lihat, mereka tidak takut lagi. Mereka berjumpa secara terbuka dan sebagainya. Do you see that happening? No. Will it happen? No. Mengapa? Ada dua faktor. Faktor pertama ialah pergelutan siapa jadi Perdana Menteri. PAS ni dia tak boleh Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Mungkin dia boleh kompromi Azmin. PAS. Ya, mungkin. Saya tak tahu. Mungkin. Tapi dia tak boleh kompromi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini pun PAS dah retak dengan Bersatu. Itu faktor kedua. Maaf ya, ada 3 faktor. Itu pun faktor kedua. Belum tentu kalau PAS setuju contohnya.
katakanlah ada orang kata Ismail Sabri. So Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Belum tentu Muhyiddin setuju Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Ya. Belum tentu. So itu saya tahu. Masalahnya selalu siapa jadi Perdana Menteri. Faktor ketiga, cara begini tidak akan melibatkan Sarawak GPS secara keseluruhan. Abang Jo tidak bersetuju. Lainlah cerita dia kalau Barisan Nasional Seketul. Itu mungkin Sarawak setuju. Tapi macam ni, Abang Jo tak mau terlibat. Ini maklumat yang saya beri ni, awak boleh anggap tepat. Okay. So maknanya, perlu ada persetujuan MP dalam Sarawak, bukannya GPS secara keseluruhan. Tapi MP dalam Sarawak ni dia tidak akan terlibat dengan benda ni. Mungkin mereka boleh berbincang, saya tak tahu, tapi mereka tidak akan terlibat. So dalam keadaan begini, di mana ianya sama-sama, di mana awak lihat tidak ada keberanian untuk melakukan satu langkah. Sebab kalau benda ni dah jadi, kita akan lihat seperti yang berlaku di langkah Sheraton. Dan kemudian bila mereka nak tumbangkan Muhyiddin, lagi sekali kamu lihat mereka melakukan dengan cepat, berjumpa di Hotel Royal Chulan secara terbuka sebab semua kelompok dah bersetuju. Ini bila ura-ura bisik-bisik ni, benda ni takkan jadi. Sebab ianya akan menjurus kepada siapa nak bergerak dulu. Kita lihat dulu dia nak bergerak ke tidak. Dan Sarawak tidak ada insentif untuk menyokong langkah ni sebab mereka sekarang dalam kedudukan yang baik. MP-MP-nya. Anwar memang begitu mesra dengan Sarawak dan Sabah. Semua, especially Sarawak, hampir semua diberi. Yang belum diberi lagi adalah antara lainnya persempadanan semula 1/3 kerusi Dewan Rakyat. Itu kena tunggu persempadanan semula sebab itu kena buat pilihan raya sebelum persempadanan semula ni boleh dituntut ya oleh Sabah dan Sarawak. So itu sebabnya saya jangka tahun ni. So they have no incentive. Melainkan semua MP ni kata okey, kita jadikan Perdana Menteri ni dari Sarawak. Tapi setahu saya tidak ada ura-ura yang menyatakan Perdana Menteri calon dia adalah dari Sarawak. Setahu saya orang yang mendakwa ada ura-ura ni, dia berkata Perdana Menteri adalah Ismail Sabri. Jadi apa insentif MP Sarawak ni ada sedangkan sekarang ni mereka dapat semua. Ya. Mereka duduk dalam keadaan selesa. So ini cerita dongeng. Ianya tidak akan berlaku. Ya. Dan saya tahu satu dua orang ni mereka akan kata, ini masalahnya Abang Jo lah. Dia ni ya, tak boleh percaya lah. Ya. Bukan tak boleh percaya. Yang percaya bahawa Abang Jo akan bersetuju, itu yang tidak betul. He's not going to agree. Tak ada insentif. Why should we masuk komplot ni? Jadikan contohnya kalau korang kata Ismail Sabri, jadikan Ismail Sabri Perdana Menteri, kemudian wujudkan satu kerajaan yang jauh lebih lemah. Sedangkan sebelum ni, masa Ismail Sabri ke, masa Muhyiddin ke jadi Perdana Menteri, kita bukan dapat keistimewaan seperti yang kita dapat bawah Anwar. So faham tak benda ni mengapa ianya bodoh? Tidak ada langkah yang akan berlaku sehingga Parlimen bubar. So, saya heran mengapa orang boleh tertipu berulang kali dengan cerita langkah ni. Tidak akan. Even kalau orang berkait dengan politik beritahu saya sekalipun, saya tidak akan percaya. Benar, saya tidak akan percaya. Sebab saya tahu it's not going to happen. Ianya tidak akan berlaku. Ya. Apa yang akan berlaku ialah Anwar akan kekal Perdana Menteri sehingga satu masa sama ada sehingga satu masa Anwar memutuskan Parlimen perlu dibubar dan dia menasihati Yang di-Pertuan Agong
untuk bubar parlimen, atau sehingga penggal penuh parlimen tamat secara wajib. Saya tidak jangka ianya akan sampai ke situ, sebab Anwar akan pening kepala bila Sabah dan Sarawak menekan persempadanan semula dia tuntut 1/3 kerusi. So saya jangkalah hujung tahun ini, mungkin lepas PRN Sabah, mungkin suku ketiga, suku keempat. Itu jangkaan saya lah. Ya. Tidak akan ada langkah. Ya. Dan kalau ini adalah perjuangan kumpulan-kumpulan yang pro pembangkang ni, asyik ura-ura ni, maka ianya satu perjuangan membuang masa. Sebab itu saya kata, dari segala aspek persekitaran pembangkang secara keseluruhan, baik dari pembangkang maupun kumpulan-kumpulan penyokong dan sebagainya, semuanya gagal teruk. Ya? And they are going nowhere. Mereka semua bertumpu kepada setiap satu benda, serang dan bincang runtuh kerajaan. Tidak ada dalam vocabulary macam mana nak mantapkan pembangkang sehingga rakyat nampak, "Ui, dia orang ni mantap, dia orang ni, kita dengar dia orang lebih baik dari kerajaan." Tidak ada. Dan sudah terlambat. Ya. Bila awak boleh buka mata dan sedar benda ni, pada masa itulah kamu akan mula berfikir secara konstruktif. Saya dah lama sedar benda ni. Ya. Dan baru-baru ini kalau awak dengar kata-kata yang keluar dari pemimpin UMNO, mereka sebenarnya, especially pemuda UMNO, sedang mengambil alih tugas pembangkang dalam kerajaan. Tetapi mantap. Makin mantap. So, saya tak terkejut ada sejumlah penyokong Melayu ni, dia akan lebih mendengar UMNO bincangkan dasar secara kritikal, meliputi segala aspek pentadbiran negara, bukan hanya, memang dia perjuang banyak agama, bangsa dan negara, tapi aspek-aspek lain yang mantap. So, kejatuhan pembangkang sudah bermula. Pembangkang ni di bawah Muhyiddin, saya tak sedih, saya tak gembira. I don't have any emotion on that. Tak ada. Okay? Alright. So, kalau nak kebenaran, datang kepada saya lah. Kalau nak propaganda, you know where to go lah. Ya. Okay? So, sehingga kita So, perang Ukraine dengan Rusia, saya ada buat satu live. Ya. Untuk jelaskan kepada anda apa yang saya faham berkenaan dengan punca sebenarnya. Jadi ada orang memang minat dan dia tanya soalan susulan. Saya akan jawab hari ini, maybe later, pukul 6, pukul 7. Ada soalan menarik yang ditanya dan ada perkembangan terkini. So saya akan kongsikan. Sebelum itu awak scroll ke bawah dan awak rujuk live saya berkaitan dengan perang Ukraine-Rusia. Perang dunia ketiga yang saya cerita tu, awak rujuk, kemudian saya beri perkembangan. Lebih baik kita ambil masa ni untuk faham perkembangan dunia daripada terjerat dengan berita-berita mengarut kononnya ada satu langkah. Okay? They are just wasting your time, orang-orang yang buat cerita ni, supaya nak kekalkan awak bersama mereka. Saya tak tahulah who it is, apa motif mereka, tapi saya jangka mungkin nak kekalkan pengikut, pendengar dan sebagainya. Okay, but it's a waste of time. Buang masa, betul-betul buang masa. Lebih baik bincang isu beras, isu harga kos sara hidup, ya, dan pelbagai benda lagi. Ya.
atau lontarkan cara-cara cadangan-cadangan nak atasi masalah rakyat sebab pembangkang tak buat. Jadi mungkin awak boleh buat. Jangan kata Regi sendiri tak buat. Tak. Masa belanjawan, bila pembangkang gagal mengemukakan belanjawan bayangan atau shadow budget, saya buat. Ya. So, saya dah lakukan satu tugas pembangkang seorang diri yang pembangkang gagal lakukan. Ya. And saya just rakyat biasa. Ya. So, nak marah dengan saya semua, tak apalah. I just do my job. Ya. Job apa? Demi rakyat. Okay. Untuk mengisi. Ya. Kalau pembangkang lakukan tugas, saya dah lama nak berhenti benda ni. Tapi dia tak buat. Okay. So, saya ambil pendirian saya, tetapi jangan harap saya ikut rentak pembangkang. Hari-hari nak serang. Saya sekarang tak fikir nak serang siapa-siapa ke apa ke. Let's talk rationally. Ya. Sudah, apa yang jelas ialah tidak ada inisiatif dari mana-mana pihak untuk cari titik tengah. So biar saya jadi titik tengah lah. Duduk tengah lah. Ya. Okey. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya, kita bincang ya perkembangan terkini perang Rusia-Ukraine. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.